Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Salam JPN Perlis, sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Leeds, salam Malaysia Madani. Baiklah, hari ini siri podcast Cikgu Old School bersama-sama dengan saya, Syafiq Aziz. Baik, seperti mana siri-siri sebelum ni, kita dapat tahu yang siri podcast istimewa kita bawakan ni bersempena dengan Hari Guru 2025 yang bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan, Nostalgia, Hikmah dan Suara Cikgu Otai. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Old School ini siri podcast yang kita cuba mengetengahkan inspirasi daripada para pendidik di seluruh Malaysia yang berjaya kita dapatkan, kita bawakan ke dalam podcast ini, yang telah pun berpengalaman lebih daripada 30 tahun, figura yang sangat hebat yang telah membentuk jati diri dan jiwa generasi terdahulu melalui pendekatan yang tulen, berprinsip dan syarat dengan nilai murni. Baiklah, podcast kita ada 16 siri semuanya, 16 episod, dan 16 episod ini mengandungi cerita-cerita menarik tentang 16 tokoh pendidik berwibawa. Untuk itu, hari ini kita bawakan seorang lagi, dan kalau boleh saya katakan, kita bawakan seorang otai sukan. Sukan apa? Kita akan berkenalan dulu dengan tetamu khas kita pada hari ini, iaitu saya perkenalkan Cikgu Shurizan bin Mansur, yang mana kini sedang memegang jawatan penolong kanan co-curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Selamat datang Cikgu Jan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Cikgu. Ya, terima kasih Cikgu. Cikgu Shurizan, saya nak pendekkan dengan nama panggilan yang familiar di Perlis dan juga luar Perlis, iaitu Cikgu Jan. Boleh? Boleh. Okey, saya akan panggil Cikgu Jan. Okey, saya nak ulang kembali. Tadi saya memperkenalkan Cikgu sebagai Cikgu Otai. So, Cikgu sendiri, adakah Cikgu merasakan diri Cikgu ni Otai? Terima kasih Cikgu Syafiq. Sebenarnya panggilan tu kita tak minta, kan? Dan bagi saya guru biasa saja. Itu. Tapi inilah sifat yang kita nak, merendah diri. Tapi kalau kita tanya sukan hoki, tak lain dan tak bukan, otainya semestinya Cikgu Jan lah. Terutama sekali di negeri Perlis. Anak-anak buah Cikgu Jan banyak di seluruh Malaysia. Semua tahu kalau otai memang Cikgu Jan. Ya. Terima kasih Cikgu Jan kerana sudi bersama-sama kami. Dan saya nak baca sikit latar belakang Cikgu sebelum saya serahkan untuk Cikgu memperkenalkan diri. Saya dapat tahu Cikgu memang asal Perlis sepenuhnya. Dilahirkan dan dibesarkan di Perlis dan merupakan alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Yes, betul Cikgu ya? Sekolah hebat, patutlah jadi hebat. Jadi tak boleh lagi nak mengaku otai. Sangat merendah diri Cikgu Jan ni. Okey, itu sedikit sebanyak tentang Cikgu Jan. Tapi kita nak tahu pengalaman, sebab podcast kita adalah Cikgu yang otai. Jadi kita nak pengalaman Cikgu Jan sebagai macam mana Cikgu bermula sebagai pendidik lah. Ya, apa itu, di mana Cikgu bermula, Cikgu masuk mengajar di sekolah mana, dan semua ni yang kita nak dapat tahu pada hari ni. Baik, kalau boleh Cikgu kongsikan sedikit latar belakang kejayaan Cikgu. Silakan Cikgu Jan. Okey, terima kasih Cikgu Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada SSTP. SSTP JPN Perlis kerana undangan ini berkenaan dengan latar belakang saya. Latar belakang. Okey. Kalau dari segi kerjaya sebagai seorang guru, saya Syafiq sebenarnya bermula selepas sekolah, saya terus menjadi guru yang tidak terlatih. Guru sandaran. Guru sandaran. Okey. Di umur berapa tu Cikgu? Saya ingat umur saya pada waktu tu umur 19. 19 tahun. Muda betul tu Cikgu Jan. Saya diberi peluang untuk menjadi guru sandaran di dua sekolah rendah. Yang pertama SK Putra dan yang kedua SK Tengku Budriah. Tengku Budriah di Arang. Di Arang. Di Arang, ya. Sehinggalah
selepas itu saya mohon untuk memasuki maktab perguruan. Dan ditempatkan di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ya. So maksudnya cikgu apply nak jadi cikgu ni, adakah disebabkan cikgu jadi guru sandaran tidak terlatih tu yang memberi minat untuk cikgu? Ya, di situlah orang kata terdetik ataupun bermulanya minat saya terhadap profesi perguruan ni. Tapi sewaktu pertama kali saya masuk Maktab Syafiq, saya ada di bidang ataupun di jurusan pendidikan muzik. Okey, baik. Selama tahun 86 sehingga 88. Okey, kemudian keluar mengajar, ditempatkan di Negeri Perlis. Alhamdulillah pada waktu tu ramai juga yang pergi Sabah Sarawak. Tapi kan dapat balik negeri sendiri ya cikgu. Sekolah pertama saya selepas maktab perguruan ialah SK Padang Besar Utara. Nun jauh di sana. Baik. Macam ni cikgu, saya berfikir cikgu bermula sebagai jurusan muzik guru jurusan muzik dan bermula di sekolah rendah. Dan sekarang ni di tahun cikgu sekarang di sekolah menengah, dan juga apa yang cikgu bawakan, cikgu perjuangkan adalah sukan hoki. Maksudnya dalam perjalanan karier cikgu tu sangat panjang perubahan tu. Okey, cikgu sila teruskan, kita nak tahu. Okey, begini Syafiq. Saya ingat 3 tahun di SK Padang Besar Utara, saya dipindahkan ke SK Putra kembali di situ saya pendidikan muzik dalam masa yang sama. Kita dah bekas pemain, minat dalam hoki, jadi dalam di sekolah SK Putra tu saya dah mula membentuk pasukan hoki. Tapi sebelum tu SK Padang Besar Utara pun pada waktu tu dah ada. Kali pertama lah sekolah Padang Besar Utara ada pasukan hoki kan. Kemudian bila di sekolah Putra, saya masih meneruskan ataupun bentuk pasukan sehinggalah menjadi juara negeri apa semua kan. Kemudian pada tahun 1999 saya mohon untuk melanjutkan pelajaran. Okey, peringkat ijazah lah. Tapi beza dia daripada pendidikan muzik, saya tukar kepada pendidikan jasmani dan kesihatan di UPM. Jadi dia bukanlah total turning point untuk cikgu kan. Muzik masih lagi menjadi salah satu dalam jiwa cikgu muzik tetaplah. Tetapi cikgu tambah skill baru, cikgu upgrade. Sebab cikgu sendiri bagi tahu cikgu pemain kan. So daripada pemain nak jadi jurulatih, jadi cikgu tambah lagi pengalaman tu dengan ambil ijazah pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, jadi saya faham sekarang perjalanan cikgu dari sekolah menengah berpindah daripada sekolah rendah berpindah ke sekolah menengah. Okey, teruskan cikgu. Kemudian habis pengajian saya di UPM, saya ditempatkan mengajar di Pulau Langkawi. SMK Tuanku Putra Padang Mat Sirat. Selama setahun saya di sana. Kemudian pada tahun 2000 dibawa pulang ke Perlis. Dan sekolah yang saya bertugas hingga sekarang tu Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Jadi daripada tahun 2000 sampai sekarang 2025. Ya, 2025. So lebih kurang 25 tahun di SMK Kuala Perlis. Itu kalau orang dengar tu boleh jadi kontroversi. 25 tahun di satu sekolah yang sama. Tapi mungkin kita akan dengarkan apakah justifikasi di sebalik kenapa Cikgu Jan di SMK Kuala Perlis terlalu lama. Lepas ni kita nak dengar dulu kerjaya Cikgu Jan. Okey, teruskan Cikgu Jan. Okey, rezeki pelibatan saya dalam permainan hoki pula semestinya ramai bukan terus menjadi jurulatih. Ya, betul. Saya juga adalah sebagai pemain, melihatkan diri sebagai pemain bermula daripada saya sekolah rendah lagi. Sehinggalah sekolah menengah, mewakili sekolah, seterusnya mewakili negeri dan bermain di peringkat kebangsaan. Okey. Banyak pertandingan lah, maksud dia banyak peringkat saya bermain.
daripada bawah 12, bawah 18 dan seterusnya sampai ke peringkat yang lebih tinggi lah. Kalau hoki ni peringkat Piala Razak paling tinggi. Itu saya bermain. Dari segi kejurulatihan pula, bagaimana saya boleh terlibat? Yang pertama, semasa saya bermain tu ada kejohanan-kejohanan yang di bawah daripada umur saya. Jadi untuk Negeri Perlis, kita nak sertai kejohanan-kejohanan tersebut memerlukan bimbingan jurulatih lah. Ketika itu saya nampak kita kekurangan jurulatih yang betul-betul boleh memberi tumpuan untuk menaikkan orang kata kualiti pasukan Negeri Perlis lah. Jadi saya terus cuba membimbing atau menjadi jurulatih pada ketika itu untuk bawa pelajar-pelajar yang muda-muda ni. Jadi maksudnya cikgu masa tu bukanlah seorang jurulatih, tak ada CJ kejurulatihan, tapi belum. Cikgu punya rasa semangat nak tanggungjawab tu lah, yang membuatkan cikgu melatih, boleh kata rakan sebaya jugalah masa tu ya. Okay. Terpaksa sebab keinginan kita tu nak tengok hoki negeri hoki Perlis meningkat. Kan dari situ saya mulalah orang kata cari kursus-kursus, menyertai kursus-kursus, kursus kejurulatihan dan cari ilmu, bertanya dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, kan. Dari situlah bermula kejayaan saya sebagai jurulatih hoki. Baik cikgu, saya ada satu soalan yang kena mengena dengan jurulatih ni juga, sebab kita tahu dekat sekolah banyak cikgu-cikgu yang terpaksa ambil pasukan mana-mana pasukan sukan di sekolah lah, dan menjadi jurulatih secara sukarela ataupun paksa rela. Jadi mereka ni kebanyakan tidak ada CJ kejurulatihan. Jadi apakah CJ-CJ yang perlu didapat? Mereka perlu pergi kursus lah untuk menjadi jurulatih yang kita kata bertauliah lah. Kalau boleh cikgu jangan kongsikan. Dalam bidang kejurulatihan ni Syafiq, dia ada dua aspek lah. Yang pertama dari segi kemahiran sukan tertentu lah. Contoh kalau kita berminat di sukan hoki, saya bagi contoh, dalam sukan hoki ni kita ada khusus kejurulatihan, peringkat 1, peringkat 2 sehingga peringkat 3. Orang kata bersama dengan itu, guru-guru jurulatih ni perlu juga ada ilmu tentang sains sukan. Jadi kursus sains sukan ni orang kata dianjurkan oleh pihak ISN, Institut Sukan Negara. Jadi di situ guru-guru boleh memohon untuk menduduki dan menyertai kursus sains sukan level 1, level 2 dan level 3. Seterusnya sekiranya kita ada dua-dua aspek, ataupun contoh kalau kita ada CJ kejurulatihan level 1 digabung dengan CJ sains sukan level 1, maka di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan kita akan dianugerahkan ataupun diberi pengiktirafan sebagai mendapat satu lagi CJ, iaitu SPKK nama dia. Nama CJ dia. Skim Kejurulatihan Kebangsaan. Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan. Jadi kalau ada level 1 untuk sukan dan level 1 untuk sains sukan, dapatlah SPKK 1 ataupun lisensi. Okey, kita panggil lisensi. Jadi dengan lisensi ni maksudnya memang cikgu ni layak lah nak latih di pasukan mana-mana pun. Pengetahuan di bidang kemahiran dan juga bidang sains sukan. Itu sangat perlu. Fokus sukan terbabit dengan juga dengan fokus sains sukan mesti ada lah dua-dua tu lah untuk dapatkan lisensi itu. Okey, jadi itulah ya pesanan kepada cikgu-cikgu muda yang berminat untuk menjadi jurulatih. Cikgu Jan kita dah kongsikan tadi. Cumanya saya rasa zaman sekarang cuma perlu sedia kita punya orang kata ongkos lah ya. Ada. Kena sikit. Okey, ada kena sikit lah. Okey, jadi kita nak berbalik pada soalan yang kontroversi awal tadi saya tanya Cikgu Jan. 25 tahun di satu sekolah
Dan saya rasa Cikgu Jan juga salah seorang PKK yang paling lama lah yang berkhidmat di negeri Perlis ni. Sebab dia kontroversi tu, sebab kita tahu kita kena bergerak kan selalunya kalau kita nak naik pangkat. Tapi Cikgu Jan naik sampai PKK sahaja dan terus di SMK Kuala Perlis tu, sehingga kalau tak silap saya Cikgu Jan akan pencen tahun ni, betul? InsyaAllah saya akan pencen bulan 6. InsyaAllah bulan 6. Tak lama dah tu. Okay. So podcast kita ni bulan 5, bulan depan Cikgu Jan nak pencen. Okay. Jadi kalau Cikgu Jan boleh ceritakan sedikit, apakah justifikasi yang membolehkan Cikgu Jan stay sebagai seorang PKK dan juga boleh buat kerja balance sebagai seorang pentadbir dan juga cikgu sukan. Dan mungkin juga ada muzik masuk juga celah-celah cikgu busy tu. Silakan cikgu. Okey, bermula saya di sekolah SMK Kuala Perlis sebenarnya sebagai guru biasa. Kemudian bila dah lama di situ dilantik menjadi SU ataupun setiausaha sukan. Kemudian bila lama lagi mungkin bila ada kekosongan PKK, saya dilantik menjadi PKK. Sebenarnya saya rasa lamanya saya di situ apabila SMK Kuala Perlis kita ni orang kata bagi saya anugerah anugerah satu benda yang sangat berharga, iaitu padang hoki AstroTurf. So sekolah menengah Kuala Perlis dapat turf. Dapat turf yang memang turf level kebangsaan ni. Antarabangsa tu. Antarabangsa tu. Okey, hebat. Dia Kementerian Pendidikan pada waktu tu membina satu negeri satu turf. Jadi betul hanya SMK Kuala Perlis terpilih. Jadi saya terpaksa orang kata jaga turf tu. Kemungkinan sebab tu saya kekal lama di situ. Dan juga di samping tu SMK Kuala Perlis juga menjadi antara pusat untuk pembangunan hoki negeri. Okey, jadi justifikasi dah ada kenapa Cikgu Jan boleh kekal sebagai cikgu di satu sekolah yang sama dari tahun 2000 sehingga tahun 2025. Itu tahun terakhir Cikgu Jan sebagai pendidik. Rasanya itu sedikit sebanyak lah tentang kerjaya Cikgu Jan latar belakang. Okay, kita nak beralih kepada, kalau tuan-tuan dan puan-puan semua dapat lihat di sini, ni kalau kotak warna hijau ni kita tahu satu sponsor satu Malaysia kalau ada aktiviti sukan, Milo. Tapi saya tak nak sebut, saya tak nak cerita, saya cuma nak bacakan anugerah yang saya tahu. Sebab yang ni panas-panas ni, Cikgu Jan baru saja tak sampai 2-3 hari terima anugerah ni. So anugerah yang pernah Cikgu Jan terima sebelum ni ada anugerah guru berjasa lelaki daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai pengiktirafan atas sumbangan beliau dalam bidang pendidikan dan sukan. Dan lagi satu yang pernah Cikgu Jan terima, dianugerahkan pingat mahkota Perlis oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis sebagai penghargaan atas jasa beliau dalam memajukan sukan, khususnya sukan hoki di negeri Perlis. Dan yang terbaru, kalau boleh saya angkat sikit, anugerah apa? Kita nak minta Cikgu Jan sendiri cerita. Kalau boleh Cikgu Jan, silakan. Alhamdulillah Cikgu Syafiq. Ini Cikgu Jan, silakan. Sebenarnya dalam penglibatan saya ni, saya tidak pernah mengharap apa-apa anugerah lah Syafiq. Tapi Alhamdulillah mungkin saya tak tahulah justifikasi apa yang membolehkan saya menerima anugerah ni. Tapi saya ingin berkongsi anugerah ni dengan yang pertamanya guru-guru sekolah saya lah, SMK Kuala Perlis, rakan-rakan jurulatih negeri, kawan-kawan di JPN, anak-anak pelajar di JPN. Saya rasa anugerah ni layak dikongsikan bersama tanpa orang-orang yang saya sebutkan tadi. Saya rasa tak mungkin saya terima benda ni. Mungkin saya boleh tambah lagi yang paling penting isteri dan anak-anak saya yang selalu ditinggalkan. Kan? Jadi benda ni saya kongsi bersama lah. Kalau cikgu boleh sebut apakah anugerah tersebut dan dari mana cikgu dapat anugerah ni?
Anugerah ni ialah anugerah guru berjasa lelaki tahun 2025 pada di peringkat kebangsaan lah. Di peringkat kebangsaan lah. Anugerah ni dianjurkan oleh Milo dan KPM. Jadi anugerah Kementerian Pendidikan Malaysia bekerjasama dengan Milo menganugerahkan cikgu sukan lah kiranya. Dan cikgu, adakah anugerah ini spesifik kepada sukan hoki? Sebenarnya anugerah ni terbuka kepada mana-mana sukan lain. Anugerah ni saya rasa telah dianjurkan daripada tahun 50-an lagi. Kita sama Milo dan KPM ni. Ya, dan rezeki cikgu, alhamdulillah tahun ni cikgu yang terpilih untuk menerima anugerah. So, adakah sebab tahun ni cikgu nak pencen, cikgu dapat anugerah ni? Saya pun tak tahu Rafiq, tapi alhamdulillah dapat cikgu dah rezeki, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, Cikgu Jan pakai baju Milo dengan baju MSSM hari ni. Adakah baju ni baju anugerah juga, cikgu? Ini baju anugerah. Baju anugerah yang diterima juga, alhamdulillah. Tapi yang menarik Rafiq, sewaktu penerimaan anugerah ni kita ketahui bahawa Menteri Pendidikan kan, yang Berhormat Fazlina Siddiq, waktu tu dia kalungkan pingat ni, dia kata polis ni bukan ada 8 orang. Saya pun kata saya yang ke-8. Yang ke-8. Dia berseluruh lah. Okey, maksudnya semua orang tahu lawak perlis 8 orang tu cikgu nak. Sampai Menteri Pendidikan sendiri pun bertanya Cikgu Jan, adakah perlis ada 8 orang, dan Cikgu Jan adalah orang yang ke-8. Tapi saya rasa orang yang ke-7 atas Cikgu Jan tu dah terima lebih hebat lagi anugerah. Alhamdulillah. Okey, baik, itu tadi dari segi anugerah dan pengiktirafan yang Cikgu Jan terima. Okey, untuk terima anugerah ni mestilah Cikgu Jan perlu dan telah pun menjadi yang terbaik. Dan oleh itu saya nak tanya Cikgu Jan pengalaman bermakna dan juga murid cemerlang cikgu lah. Murid, sama ada mereka masih lagi berhubungan dengan cikgu, dan siapa yang cikgu paling ingat, terutamanya mungkin daripada anak murid cikgu sendiri yang telah pun menjadi jurulatih ataupun pemain di peringkat antarabangsa mungkin. Silakan cikgu. Dalam karier saya sebagai jurulatih ni, antara kejayaan-kejayaan yang paling saya ingat, yang pertama ialah saya telah bimbing pasukan kali pertama di peringkat MSSM. Pasukan Polis masuki pertandingan akhir bawah 18. Bawah 18. Walaupun pada waktu tu kita mendapat hanya peringkat perak, tapi itulah saat paling manis lah. Naik johan kebangsaan cikgu. Dia bukan kaleng-kaleng. Naik johan kebangsaan. Setelah dengan cabaran macam-macam lah kan. Cabaran di peringkat negeri kita ni dengan segala kemudahannya semua. Tapi akhirnya kita berjaya juga. Yang keduanya yang juga saya ingin kongsikan ialah pada tahun 2016, kalau saya tak lupa, iaitu pasukan hoki Perlis juga telah masuk ke pertandingan akhir Sukma di Sarawak. Akhir cikgu dah. Itu johan kita tahun tu cikgu. Pun kita dapat pingat perak, tetapi sejarah lah. Kalau peringkat Sukma. Kalau cikgu ingat dengan negeri apa kita bertembung di Sukma? Dengan Pulau Pinang. Dengan Pulau Pinang. Perak pun kalah Okey, baik. Pada waktu tu 3 orang lah jurulatih yang membimbing. Kalau saya boleh ingat ialah arwah Cikgu Badri Syam dan juga Cikgu Wira Osman. Kemudian selepas itu kita rasa macam kita sentiasa meningkat. Kita juga telah biasa menjadi johan negeri, johan peringkat kebangsaan dalam Division 2, Piala Razak. Saya ingat 2 kali. Dalam Piala Razak Division 2. Division 2. Johan. Itu pun sejarah. Kalau hoki ni dulu Perlis memang tak pernah menang apa lah. Kena belasah aja. Betul. Tapi akhirnya berjaya juga kita. Kalau dari segi pengurusan pula, yang paling saya kenang sekali ialah yang baru-baru ni saya menjadi pengurus pasukan hoki Dewan Kebangsaan ke Piala Dunia. Pun juga
sejarah juga. Ya. Dalam tahun berapa tu cikgu lebih kurang? 2025. 2025. Yang Baru-baru ni, ya, betul-betul baru ni. Di Croatia. Sebelum tu 2 tahun sebelum tu juga sejarah saya menjadi pengurus pasukan hoki dalam dewan, memenangi johan ataupun pingat emas Piala Asia juga. Piala Asia. Jadi semua ni peringkat antarabangsa. Cikgu masih lagi tak mengaku otai. Jadi saya tak tahulah apa yang nak membolehkan tahap otai cikgu tu. Nak bagi dapat cikgu mengaku otai tu. Ni dah lebih daripada otai dah ni cikgu. Okey cikgu. So itu kalau tadi tu kenangan-kenangan manis cikgu. Macam mana pula dengan anak-anak murid cikgu? Macam kalau cikgu sebut tadi, kalau saya tak silap, Cikgu Wira Osman tu salah seorang anak murid cikgu. Ya, saya. Dan sekarang bekerjasama dengan cikgu untuk sebagai melatih. Melatih pasukan. Kalau ada yang lain-lain lagi cikgu boleh kongsikan? Kalau boleh saya katakan di sini, yang pertama sebagai pemain yang asalnya daripada SMK Kuala Perlis sendiri, iaitu Sobirin bin Ilyas, yang mana bermain daripada sehingga peringkat remaja kebangsaan. Pada waktu tu saya rasa suka tu ke Piala Dunia juga. Dan kalau kita nak sebut tu ramai lah yang mana mewakili negeri Perlis kan. Kalau peringkat kebangsaan tu mungkin saya boleh sebut Tunku Ahmad Tajuddin, Najmi Farizal. Tapi pemain-pemain ni bermula di sekolah rendah dengan guru mereka sendiri. Tapi mungkin bimbingan saya tu kepada kejohanan-kejohanan yang lebih lagi lah untuk mereka. Yang peringkat ni saya bawa lah. Di samping tu ramai juga guru-guru yang saya bimbing untuk menjadi jurulatih lah. Sebab saya juga bekas instruktor kursus kejurulatihan hoki dan juga instruktor sains sukan. Okey. Adakah anak-anak murid cikgu ni di satu Malaysia? Alhamdulillah saya rasa berada di satu Malaysia. Kalau di Polis tu kita boleh sebut di sekolah sukan sekarang. Contoh macam ada Faizal Aziz, Nazrin Saidun, itu semua yang saya rasa akan menggantikan saya bila saya dah berhenti. So maksudnya salah seorang tu jugalah yang akan jaga turf tu nanti ya cikgu. InsyaAllah. Okey. Baik, itu tadi kita dengar anugerah pengalaman bermakna cikgu dan juga murid-murid cemerlang cikgu. Jadi kita nak teruskan sikit lagi soalan sebagai seorang pendidik dan juga pentadbir. Dia ada cikgu ni cabaran macam mana cikgu nak bagi seimbang akademik dan juga sukan. Okey, kalau saya boleh kongsikan, saya sendiri ada bawa pasukan sukan keluar. Contohnya pasukan sukan Ultimate Frisbee. Tapi pelajar ni dia pada hari yang sama dia ada kelas tambahan. Jadi pelajar dia jadi macam berbelah bagi. Cikgu pula nanti cikgu akademik bising. Lepas tu cikgu sukan kata anak murid dia tak main sukan. So sebagai pentadbir macam mana cikgu nak balancekan dua-dua ni cikgu supaya sekolah tu terus harmoni. Silakan cikgu. Okay, yang pertama sekali Syafiq, guru-guru itu sendiri perlu sedar bahawa pelajar ni dia tiap-tiap pelajar ni ada bakat dia sendiri ataupun ada kebolehan dia sendiri. So kita sebagai pendidik, tugas kita ialah untuk orang kata gerum ataupun nak didik supaya tak kira lah kan dari segi akademik ke, dari segi sukan ataupun bakat-bakat lain. Jadi perlu ada saya rasa kerjasama antara guru-guru akademik dan guru-guru sukan ataupun guru-guru kurikulum ni. Kena ada toleransi. Mesti ada toleransi dan bagi sikap adil lah kepada pelajar tu sendiri. So kita kena bersikap adil pada pelajar tu lah. Kita tak boleh lah macam kata kita menidakkan hak dia. Sebab dia minat tapi dia juga diperlukan di tempat lain, jadi dia kena pilih salah satu. Tak boleh lah cikgu lah. Tapi tu saya rasa berat lah juga nak buat tu. Itu pengorbanan lah. Kena ada pengorbanan. Kena ada orang kata tolak ansur. Penting yang tu penting. Kita tak boleh langsung selfie ataupun pentingkan diri. Kita apa-apa kena fikir pelajar kita. Ya. Kalau cikgu sebagai seorang pentadbir pula macam mana cikgu nak handle situasi ni?
Kalau macam saya, kita bila mengikut situasi, maksud dia bila kita di sekolah, kita kerja all out untuk sekolah. Kalau kita di luar, kita kerja all out. Jangan kita orang kata apa, tak seimbang, kan? Tumpuan tu mesti ada. Betul. Cumanya kita tengok banyak sekolah ambil pendekatan bila pelajar tu dah tingkatan 5 kan, dia dah tak boleh dah nak sertai banyak sukan. Yang tu pelajar tu sendiri pun rasa macam dia masih mampu sebab dia boleh balancekan akademik dengan sukan. Tapi sekolah dah tak bagi. Tu macam mana? Adakah satu pendekatan yang bagus ke ataupun macam mana cikgu? Kadang-kadang Syafiq, minat pelajar tu kita boleh orang kata tarik dia ke arah apa yang kita mau. Contoh katalah pelajar tu seorang pemain ataupun pemain bola sepak contoh. Ya. Dia kurang dari segi akademik. Kita boleh orang kata maksud dia macam kita kira dengan dia lah, maksud kalau awak nak berjaya bermain bola ataupun mewakili pasukan sekolah, kehadiran awak mesti berapa peratus. Kita boleh, maksudnya kita kena ambil kira disiplin pelajar tu jugalah. Kalau dia nak, dia pun mesti buat usaha juga apa yang cikgu minta bagi dia capai. Kalau dia tak hadir ke sekolah, contoh peratus kurang, kita tak ambil masuk pasukan. Boleh lah kalau kita kan kita. So maksudnya kita sendiri sebagai cikgu tu kena bagi penekanan pelajar, kalau tak berdisiplin aja memang kita takkan ambil dia untuk main bersukan lah. Okey, baik. So itu untuk guru-guru ni lah ya, guru-guru yang mana ada masalah nak pilih sama ada pelajar ni nak bagi lagi main sukan ataupun tidak. Cikgu Jan dah kongsikan sedikit tadi macam mana untuk kita balance outkan benda tu, dan insyaAllah saya rasa cikgu-cikgu ni dia faham pelajar lebih lah, sebab cikgu ni yang bersama pelajar selalunya. Baik, itu tadi untuk cabaran mengimbangi akademik dan sukan. Dan saya rasa kita boleh pergi ke yang terakhir lah ya, sesi soalan yang terakhir ni. Macam biasa kita nak dengar nasihat Cikgu Jan untuk guru-guru muda dan juga jurulatih baharu, terutamanya untuk sukan hoki dan mungkin juga untuk sukan-sukan lain di sekolah. Cikgu Jan, silakan. Okey, bagi saya yang pertama sekali Cikgu Syafiq, seseorang tu perlu minat yang mendalam terhadap bidang yang dia boleh. Okey, dia perlu minat dan bakat lah. Okey, kemudian yang keduanya, kena ada pengorbanan. Sebab kita sebagai guru ni, di samping tugas hakiki kita, kita terpaksa datang petang. Sebab kalau tugas melatih ni juga perlukan tumpuan. Betul. Kan? Kalau kita tak boleh nak berkorban atau membagikan masa dengan baik, akan ada masalah. Betul. Kan? Yang ketiganya, saya rasa ilmu. Kan? Minat saja tak cukup kalau kita tidak ada ilmu. Betul. Dalam bidang kejurulatihan, perlu sekarang ni latihan yang bersistematik. Macam saya katakan tadi, perlu ada ilmu sains sukan. Kalau kita melatih tanpa ada ilmu, kadang-kadang orang kata kesan dia tu kurang dan sia-sia. Dia cacah merebah lah jadi. Kalau kaedah saintifik ni memang dibuktikan, kan? Jadi di situ kita akan nampak kemajuan pelajar, macam mana kita nak handle pasukan. Maksudnya dia menyeluruh lah, bukan setakat dari segi skill saja, dari segi stamina, dari segi agility, semua tu ada secara menyeluruh. Sebab itu tu boleh dapat dalam sains sukan. Sebab tu tadi cikgu kata untuk jadi jurulatih perlu fokus pada dua, iaitu sijil pengkhususan sukan itu dan juga sijil sains sukan. Okey, faham cikgu. Tu untuk nasihat pada guru muda lah. Kalau mereka berminat untuk jadi jurulatih dan berkecimpung dalam bidang sukan ni lah. Untuk sukan hoki pula, adakah sukan hoki Perlis ni kita dapat lihat dia akan pergi lebih jauh dan lebih besar di masa hadapan? InsyaAllah Hafiq, saya nampak hoki ni dengan adanya jurulatih peringkat rendah dan menengah yang sangat committed lah. Saya rasa kita boleh pergi lebih jauh. Kalau saya dah buktikan kan bahawa
Perlis mampu. Contoh dia masuk pertandingan akhir, beberapa kejohanan. Saya rasa guru lain pun semestinya boleh. Akan mengikut jejak Cikgu Jan lah ya. InsyaAllah. Baik, itu yang kita sembang tentang cikgu sebagai seorang pendidik lah. Dan tadi saya dah ada sebut sikit yang Cikgu Jan akan berpencen. Kalaulah Cikgu Jan nak kongsikan sedikit, mungkin apa perancangan Cikgu Jan selepas berpencen. Adakah Cikgu Jan nak tinggalkan terus hoki? Saya rasa tak kot nak tinggalkan terus. Tak, mungkin ada sukan-sukan lain, ataupun mungkin apa perancangan cikgu selepas ni? Silakan. Okey, bagi saya rasa bila kita berpencen hanya dari segi tugas saja. Dari segi kecergasan, saya rasa dari segi pemikiran, tugas-tugas luar perlu diteruskan. Contohnya bagi saya sendiri, kalau saya dah standby dah, saya dah start untuk nak main golf. Ada sukan baru. Sesuai lah kan. At least kecergasan kita tu kita sesuai dengan umur lah. Kemudian of course dari segi ibadat kita, kita terpaksa lebih lah. Lebih ke surau ke masjid kan. Itu. Yang seterusnya bagi saya, kalau dari segi bidang hoki ni, saya akan teruskan tugas saya lah di peringkat kebangsaan, yang mana saya diamanahkan untuk mempengerusikan jawatan kuasa hoki dewan dalam Konfederasi Hoki Malaysia ni. Jadi saya akan teruskan untuk mempopular dan membanyakkan lagi pertandingan, serta membawa pasukan kebangsaan hoki dalam dewan ni terbaik yang boleh lah. Contoh dia, itu kita masuk Piala Dunia, dan seboleh-bolehnya Piala Dunia yang akan datang masuk lagi. Kalau tahun ni lelaki, tahun depan mungkin lelaki dan wanita. InsyaAllah. Kalau kontrak cikgu diteruskan sebagai pengerusi, cikgu akan teruslah. Terus. InsyaAllah lah cikgu. Tu maksudnya di situ kita dapat lihat pengorbanan, masih lagi ada pengorbanan, walaupun dah pencen nanti akan diteruskan lagi. Bukan sebab cikgu rasa cikgu boleh buat, sebab itu adalah dari dalam, itu adalah passion cikgu. Betul. So kalau kita ada passion ni, memang tak payah orang suruh, memang kita sendiri akan buat, dan kita akan buat dengan yang terbaik. Okey, last kali kita nak dengar harapan sikit lah. Harapan cikgu untuk guru-guru muda, untuk pemain-pemain muda, tak kisahlah untuk sukan hoki ataupun apa-apa sukan sekalipun. Apakah harapan cikgu kepada mereka? Silakan cikgu. Harapan saya, kalau untuk negeri Perlis lah, guru-guru yang ada teruskan memberi khidmat bakti, teruskan bersemangat untuk naikkan nama negeri. Kemajuan bukan saja dari segi sukan, akademik, yang baru-baru ni pun kita dah meningkat. Kita tak boleh orang kata nak berada di belakang lagi. Kalau dulu memanglah orang sebut polis semua duduk bawah-bawah kan. Tetapi kalau kita bersungguh, insya-Allah kita akan, negeri kita akan jadi yang terbaik. Betul. So Cikgu Jan kata kita dah mula meningkat. Dari segi akademik pun kita, result baru-baru ni sangat membanggakan. Jadi maksudnya kita dah tak boleh nak patah balik. Tak boleh. Tempat yang kita perlu teruskan adalah ke depan dan ke atas sahaja. Terus bergerak ke hadapan. Jadi saya rasa sampai situ sajalah podcast Cikgu Otai kita, dan kita sangat berbanggalah kerana kita dapat bersama dengan Cikgu Shurizan pada hari ini. Cikgu Shurizan bin Mansor, seorang otai hoki, otai sukan di negeri Perlis, dan untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini, dan untuk semua yang menonton, jangan lupa kita masih ada lagi banyak episod Cikgu-Cikgu Otai, suara-suara Cikgu-Cikgu Otai ini, dan teruskan menonton. Jadi saya rasa sampai di situ saja. Kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.